Silverstone ialah antara trek yang kurang bebanan pada sistem brake sebuah jentera MotoGP. Dalam satu lap di Silverstone, hampir kepada 2 minit satu pusingan, cuma lebih kurang 30 saat aja digunakan dalam fasa braking. Hari ini kita cerita pasal GP Silverstone dengan Toby Performance. Untuk yang baru dengan channel ni, aku nerd rider untuk No Money Racing by Brab with Extremo, obses dengan racing motor. GP Silverstone Ahad yang lepas mempunyai percampuran banyak jenis emosi. Ada yang ekstrim gembira, ada yang ekstrim kecewa, ada yang tengah-tengah. Kalau penonton ialah jenis peminat MotoGP yang neutral, yang suka tengok race, akan rasa pening nak rasa macam mana. Mula-mula akan rasa gembira untuk tengok Aprilia dan juga Bezzecchi. Tapi dalam masa yang sama, rasa kecewa yang teramat sangat bila tengok Quartararo dan Yamaha. Di akhir petang Ahad di Lita Silverstone, Bezzecchi bawa Aprilia untuk menang perlumbaan. Kemenangan yang tak disangka-sangka langsung selepas siri-siri kecelakaan yang melanda Aprilia daripada masa ke semasa. Bukannya dalam waktu terdekat je, tapi daripada awal musim ni lagi. Di awal minggu ni, Ai Ogura kerap kali muncul sebagai rider Aprilia yang teratas sekali, crash semasa praktis dan terpaksa duduk tepi di sepanjang perlumbaan di Silverstone ni. Masa qualifying, Marco Bezzecchi pun cuma sekadar dapat tempat ke-11. Raul Fernandez macam biasa masih tak dapat bawa Aprilia RSGP 2025 ni dengan baik, dan Jorge Martin masih lagi dalam proses penyembuhan, digantikan oleh test rider Salvadori. Jadi walaupun ikut history selalunya dekat Silverstone Aprilia perform dengan baik, tapi minggu lepas tak nampak macam tu. Kemudian hampir kepada Silverstone, sebaik sahaja habis pusingan di Le Mans, ada kabar angin yang Jorge Martin nak tinggalkan Aprilia lebih awal. Konflik-konflik macam ni merendahkan lagi Aprilia, dan seolah-olah ini ialah keadaan Aprilia berada pada titik terendah dia dalam MotoGP untuk musim 2025 ni. Tapi siapa yang sangka 100% nasib diorang berubah pada race hari Ahad. Kemenangan yang sepatutnya diperoleh Quartararo diragut oleh masalah teknikal. Marco Bezzecchi yang masa tu berada pada kedudukan kedua, automatik dapat kedudukan pertama dan di-maintain sampai race habis. Kemenangan ni bukannya semata-mata bagi harapan dan bagi sinar kepada seluruh warga kerja Aprilia yang menunjukkan jentera diorang mampu untuk menang, tapi dalam masa yang sama bertindak sebagai peluru untuk Aprilia defend daripada tuntutan Martin yang kabarnya katakan performance Aprilia RSGP ni tak menepati cita rasa dia. Walaupun beberapa hari sebelum GP Silverstone bermula, Aprilia ada bagi penafian yang diorang tak ada masalah dan kontrak akan diteruskan macam biasa, tapi tindakan susulan Aprilia selepas tu tak menunjukkan yang benda tu tak betul. Sebaik aja Marco Bezzecchi menang race pada hari Ahad, Massimo Rivola, bos Aprilia, terus bagi mesej kepada Jorge Martin. Ini ialah mesej untuk Jorge Martin, jentera Aprilia mampu untuk menang. Jadi kalaulah betul seperti kata Aprilia yang kabar angin Jorge Martin nak tamatkan kontrak lebih awal tu tak benar, takkanlah saja-saja dia nak keluarkan kenyataan macam ni. Marco Bezzecchi telah buktikan yang RSGP ni boleh menang. Walaupun ada elemen nasib bila Quartararo alami masalah teknikal, tapi Marco Bezzecchi start daripada kedudukan ke-11. RSGP tu memang mampu untuk menang, cuma diorang kena menang dengan lebih kerap lagi untuk bersaing dengan World Championship. Nak menang dengan lebih kerap itulah yang diharapkan pada seorang Jorge Martin. Seorang rider yang mengalami nasib yang kurang baik bila crash pada awal-awal musim dan terpaksa baring atas katil je untuk melalui proses penyembuhan, mestilah melalui waktu-waktu yang sukar. Aprilia faham benda ni tentang Jorge Martin, tapi daripada segi jentera diorang sendiri pun, apabila daripada satu race ke satu race yang lain, performance diorang nampak macam teruk sangat, Aprilia sendiri pun mempersoalkan keupayaan diorang sendiri. Adakah diorang ada buat apa-apa kesilapan dengan development jentera RSGP ni pada tahun 2025? Jadi mengikut Rivola, dengan kemenangan Bezzecchi di hari Ahad yang lepas di Silverstone, keraguan tadi hilang sama sekali dan diorang boleh teruskan kepada direction yang diorang tentukan pada tahun ni. Aprilia sangat berterima kasih kepada Bezzecchi. Rivola bagi tahu yang Aprilia rasakan jentera RSGP ni dah bersedia bila Jorge Martin kembali nanti. Apa-apa kemelut antara Aprilia dan juga Jorge Martin, dia nak selesaikan satu persatu, step by step, dan bina balik kepercayaan antara satu sama lain. Mengikut Rivola, konsep yang dia amalkan, hubungan antara rider dan juga jentera adalah macam dalam satu perkahwinan. Ia perlukan effort daripada kedua-dua pihak dan kedua-dua pihak kena buat part masing-masing. Sebiji macam suami isteri. Jadi kedudukan P1 di Silverstone, Aprilia anggap diorang dah buat part diorang. Bila Martin balik nanti, diorang harap Martin buat part dia pula. Jadi sepanjang-panjang kenyataan yang detail macam ni, takkanlah saja-saja je keluar daripada mulut bos Aprilia kalau kabar angin yang kita dengar tu tak betul. Lebih meyakinkan lagi,
Jorge Martin pun ada buat kenyataan yang dikata dia akan cerita daripada side dia pula. Yang pastinya kita tertunggu-tunggu dan dah pastilah kabar angin dia nak tinggalkan Aprilia lebih awal tu sebenarnya benar. Tapi tanpa Martin buat apa-apa kenyataan pun, kemenangan Bezzecchi dengan RSGP mesti akan bagi tekanan kepada Jorge Martin. Kalaulah Jorge Martin kembali dan tak boleh perform dengan RSGP nanti, peminat mesti akan berbunyi. Mulut orang macam mana kita nak tutup? Bukannya mulut tempayan. Akan keluar persoalan yang sangat mudah. Bezzecchi boleh menang dengan RSGP, kenapa engkau yang World Champion tak boleh? Itulah betapa besarnya peranan kemenangan Bezzecchi di Ahad yang lepas. Ia berikan Aprilia authority untuk cakap jentera diorang tu dah cukup bagus untuk menang, dan Jorge Martin pada satu side yang lain perlu buktikan dia boleh menang atas jentera yang sama. Kalaulah dia tinggalkan Aprilia tanpa kemenangan, imej dia sendiri yang akan tercalar secara automatik. Menang sekali pada hari Ahad di Silverstone yang lepas tak bermaksud race yang kemudian ni Aprilia akan terus je automatik akan selalu menang. Tapi kemenangan tu memberikan kita statistik yang agak menarik. Bezzecchi telah menambah statistik kemenangan Aprilia, menjadikan diorang antara pengeluar yang mempunyai sekurang-kurangnya satu kali menang dalam setiap musim sejak tahun 2022. Statistik yang lebih baik daripada Aprilia sekarang ni cuma Ducati je yang jauh lebih baik. Yamaha dan KTM tak pernah menang lagi sejak tahun 2022. Honda pula sebelum kemenangan Zarco di Le Mans, kali terakhir diorang menang ialah pada tahun 2023. Jadi statistik ni menidakkan untuk kita cakap Aprilia mempunyai performance yang lebih teruk. Kalau Jorge Martin cakap performance Aprilia teruk, dari segi statistik ni nampak yang lain pun semua lagi teruk. Cuma Ducati aja yang lebih baik. Jadi sangat menarik untuk kita tunggu kembalinya Martin daripada kecederaan dan kembali menunggang RSGP ni. Bukan untuk fight dengan orang lain pun, untuk fight dengan Marco Bezzecchi sekalipun. Sejak test pada akhir musim 2024 di Barcelona, Marco Bezzecchi sampai ke factory Aprilia ni sebagai rider yang kedua. Automatik kita akan rasa dia macam tu sebab Jorge Martin ialah juara dunia. Tapi bila Martin injured masa testing di Sepang, Marco Bezzecchi terpaksa menanggung peranan rider nombor 1 dalam sebuah pasukan. Dan Bezzecchi sebenarnya melakukan tugas yang sangat baik. Pada awal-awal musim, 3 race pertama pada tahun ni, dia dapat kedudukan dalam top 6. Di Silverstone yang lepas ni pun, semasa sprint race, ada satu ketika Marco Bezzecchi jatuh sehingga ke kedudukan ke-19. Tapi dia berjaya habiskan race pada kedudukan ke-4. Jadi kalaulah Martin kembali ke Aprilia dengan jiwa yang tak sepenuh hati, rasanya susah dia nak kalahkan Bezzecchi. Apatah lagi nak dapatkan balik World Championship. Dan apatah lagi nak cuba kalahkan Ducati yang dia nak cuba buktikan buat kesilapan pilih Marc Marquez berbanding dengan dia. Dalam kegembiraan Aprilia, bayangkan pula kekecewaan Fabio Quartararo dan juga Yamaha. Dilengkapi dengan aerodinamik baru pada bahagian depan yang menurut Quartararo membantu Yamaha M1 tu untuk tukar arah dengan lebih cepat. Sekali lagi di Silverstone, Fabio Quartararo mendapat pole position semasa qualifying. Sudahlah pecah rekod di Silverstone dan pole position kali ini ialah pole position ketiga berturut-turut oleh Yamaha. Jadi diorang dah confirm dapat balik diorang punya pace untuk satu fast lap. Masalah diorang ialah cuma untuk kekalkan kelajuan macam ni untuk sepanjang tempoh race. Di sprint race kita nampak itulah masalah diorang sekarang ni. Mula-mula okey lagi, tapi tayar belakang Quartararo cepat sangat habis dan diorang terpaksa mengalah. Daripada pole position tak dapat naik podium pun. Tapi pada race hari Ahad, Quartararo dah menduduki kedudukan pertama daripada awal-awal race lagi dah pun. Kali terakhir Yamaha menang ialah pada tahun 2022. Mereka dah tunggu selama 3 tahun dan kemenangan tu dah berada betul-betul dekat depan mata Fabio Quartararo. Tapi rezeki Tuhan kau tak dapat nak nafikan. Kalau dah bukan rezeki kau, nasi tu kau dah kemam dalam mulut pun terkeluar balik tak dapat telan. Rehide device Quartararo rosak dan motor tu jadi lowered. Bayangkan keadaan Yamaha yang datang daripada Le Mans mengalami kekecewaan bila Quartararo crash sedangkan dia ada potensi untuk menang. Dan sekali lagi dekat Silverstone, kemenangan tu dah betul-betul depan mata. Quartararo lead Marco Bezzecchi sebanyak lebih kurang 5 saat. Tiba-tiba masalah teknikal meragut impian dan harapan tu. Walaupun aku dah banyak kali cakap, aku bagi tahu lagi sekali. Racing memang kejam. Ride height device yang rosak tu sebenarnya bukanlah masalah yang random pun. Alex Rins pun sebenarnya mengalami masalah yang sama. Cuma dia dapat masalah tu pada lap terakhir. Gagah lagi lah dia nak bawa motor yang lowered tu untuk sampai ke finish line. Itu pun dia kehilangan 2 tempat. Ride height device diorang ialah unit yang sama yang digunakan daripada awal musim. Tak ada apa-apa perubahan pun dekat situ. Jadi Yamaha sedang investigate macam mana
masalah tu boleh terjadi. Bila kita ingat balik cara kerja diorang telah bertukar daripada culture Jepun kepada culture Europe, benda ni jadi tak pelik sangat. Europe style memang akan bawa teknologi yang baru secepat mungkin berbanding dengan culture Jepun yang akan pastikan reliability dia pada tahap yang memuaskan sebelum diorang nak pakai. Jadi typical untuk development yang menggunakan culture Europe ni akan mengalami masalah reliability. Tapi secara overallnya Yamaha sepatutnya boleh happy sikit, boleh senyum sikit. Prestasi diorang dekat Silverstone ni berubah dengan agak drastik juga. Daripada top 10, ada 3 rider Yamaha duduk dalam tu. Bila dia pairkan performance increase ni dengan skill yang ada pada Fabio Quartararo, diorang dah ada resepi untuk menang sebenarnya. Sebagai contoh kebijaksanaan Quartararo, bila dekat sprint race dia tahu yang tayar belakang dia habis dengan lebih cepat, semasa race utama dia ubah strategi untuk brake dengan lebih kuat supaya beban pada tayar belakang tu kurang sikit sepanjang race. Benda yang dia buat tu berkesan dan dia dapat kontrol sepanjang race tu. Sebab itulah dia boleh buat gap sampai 5 saat daripada Bezzecchi. Dah lama Fabio Quartararo tak rasa seselesa macam ni di atas sebuah Yamaha YZR M1, dan ditambah pula situasi perlumbaan tu nampaknya di dalam kawalan dia. Senang cerita tinggal nak cross finish line aja. Bayangkanlah dengan perasaan yang confident macam ni, tiba-tiba kemenangan tu diragut sebab masalah teknikal. Sebab itulah Quartararo frust, betul-betul frust. Jadi dari sudut positifnya, Yamaha sekarang ni dah boleh senyum dengan performance increase diorang. Sekarang ni soalannya bukannya lagi adakah Yamaha boleh menang balik. Sekarang ni persoalannya cuma bila Yamaha nak menang. Soal masa je. Walaupun Fabio Quartararo dapat rampas pole position, tapi semua yang biasa dengan MotoGP tahu Yamaha tu laju untuk 1 lap. Untuk duration perlumbaan, diorang masih lagi ada masalah. Jadi favourite untuk menang sebenarnya di litar Silverstone ni ialah sama ada Alex Marquez yang nampak kuat dekat sini ataupun Marc Marquez. Malang ni diorang crash pada awal-awal race, tapi bernasib baik boleh sambung race balik bila race dikenakan red flag sebab crash Alex Espargaro dan juga Morbidelli. Masing-masing gunakan jentera spare. Alex Marquez kurang confident dengan tayar medium depan lepas dia crash lebih awal. Marc Marquez pula gunakan jentera spare dan tak rasa selesa macam jentera utama yang digunakan. Jentera spare yang dekat dalam pit tu selalunya memang kurang optimum berbanding dengan jentera utama yang diorang pilih untuk race. Jentera spare mungkin menggunakan tayar yang terpakai. Bila tayar baru tu dah ngam-ngam je tinggal last untuk race. Ataupun mungkin dipasangkan dengan enjin yang mempunyai mileage yang lebih tinggi sebab power output dia pun dah kurang. Mungkin juga disediakan dengan setup hujan in case kalau tiba-tiba cuaca berubah. Ini cuma beberapa contoh tentang jentera spare selalunya tak seoptimum dengan jentera utama. Sebab itulah dia jadi spare. Marc Marquez walaupun dapat kedudukan ketiga, tapi jelas dia tak gembira. Dia marah dengan diri sendiri sebab dia crash pada race yang pertama. Tapi crash Marc Marquez kali ni lain daripada di Jerez dan di Austin. Kedua-dua tempat tu, Marc Marquez akui itu salah dia sendiri, tapi dekat Silverstone ni, ia adalah sebab faktor angin yang kuat. Dia lupa untuk ambil kira faktor angin. Dia rasa frust sebab jentera utama dia tu selesa. Dia dah bawa dengan feeling yang baik. Tapi bila bertukar dengan jentera kedua, semasa race restart, feeling tu dah tak ada. Dan Ducati sebenarnya sangat-sangat bernasib baik bila Fabio Quartararo alami masalah menyebabkan Marc Marquez boleh dapat naik podium tempat ketiga. Kalaulah Raro tak ada masalah, ada kemungkinan yang sangat besar tak ada Ducati dalam kedudukan podium. Kedudukan kalau Quartararo tak terkeluar daripada perlumbaan ialah Quartararo nombor 1, Marco Bezzecchi nombor 2 dan Johan Zarco nombor 3. Keadaan tu bakal menghentikan diorang punya winning streak, podium streak dalam MotoGP. Untuk makluman, Ducati tak pernah miss ada atas podium sejak tahun 2020. Angka terkini diorang ialah 72 podium tanpa miss. Rekod podium berturut-turut terbanyak dipegang oleh Honda daripada tahun 1993 hingga 1999 sebanyak 83 podium. Betapa CP-nya Ducati nak terhenti streak tu dan terpaksa ulang balik kalau dia nak cuba potong Honda. Sekarang ni, diorang kena kejar lebih kurang 10 ke 11 race je lagi untuk potong rekod tu. Selagi Ducati tak dapat potong rekod ni, Honda masih pegang statistik sebagai pengeluar paling cemerlang, paling lama dalam MotoGP. Kita jangan lupa, Honda dulu sebenarnya lebih dominan lagi daripada Ducati sekarang ni. Buktinya ialah statistik inilah. Pecco Bagnaia dalam dia berhati-hati tak nak ulang mistake dia tahun lepas terlalu banyak DNF, melakukan exactly benda tu. Dia crash pada race utama dan hilang banyak mata yang sangat berharga. Masa crash tu, kita nampak Pecco macam lost grip tayar depan tanpa apa-apa petanda awal ataupun tanpa apa-apa kesilapan daripada rider. Tiba-tiba je tayar depan lost
loss. Inilah yang Pecco cakap sebagai dia tak ada feeling dekat front end Ducati GP25. Semasa sprint race sekalipun, walaupun Pecco dapat qualify P3, tayar belakang habis terlampau cepat dan akhirnya dia cuma dapat habiskan race pada kedudukan ke-6 je. Walaupun kita dengar macam tayar belakang habis cepat sangat, tapi menurut Pecco sebenarnya berpunca daripada front end yang tak ada feel tu juga. Bila tak ada feel pada bahagian front end, masa entry tu line tak betul. Bila line tak betul, dia terpaksa compensate dengan menggunakan tayar belakang lebih banyak. Pecco jelaskan kepada kita orang biasa ni macam mana nak faham apa yang dia maksudkan tak ada feel pada tayar depan. Sekarang ni kalau dia gunakan tayar depan jenis soft ke ataupun jenis hard ke, dia tak rasa apa-apa beza pun. Padahal beza grip antara kedua-dua jenis tayar ni ialah sangat besar. Tapi bila dipasang pada jentera GP25, Pecco tak dapat rasa beza dia. Di Silverstone ni akhirnya Pecco kata Marc Marquez merasai apa yang dia rasai. Marquez cuma dapat qualify kedudukan keempat je kali ni di bawah Pecco Bagnaia. Dan buat pertama kalinya dalam musim ni, Marc Marquez tak dapat menang sprint race. Kalah kepada adik dia sendiri yang menggunakan sebuah GP24 sepenuhnya. Tapi pendekatan Marc Marquez dan Pecco Bagnaia sangat berbeza tentang isu ni. Pecco push Ducati untuk settlekan masalah front end tu cepat untuk bantu dia lebih kompetitif ataupun bagi dia balik jentera GP24. Tapi untuk Marc Marquez pula, dia cakap bila dah cuba macam-macam setup tapi semua tak jadi, masalahnya bukannya jentera tu. Masalahnya ialah rider yang kena adapt. Lama dah tak dengar rider yang bagi tahu dia kena settlekan diri dia sendiri untuk kembali kompetitif berbanding dengan minta pengeluar settlekan masalah teknikal. Ada lagi kes rider-rider yang minta settlekan jentera ni. Teruskan menonton video ni. Keseluruhannya bukanlah minggu yang baik untuk Ducati. DJ Antonio pun turun naik dia tu sangat besar. Sprint race dapat nombor 3, tapi pada race utama tak ke mana-mana. Dia punya gap performance antara sprint race dan race utama tu jauh betul beza dia. Morbidelli buat perangai dia macam biasa. Dia pergi slow dekat tengah-tengah line masa orang tengah nak buat lap time. Bezzecchi lah yang kena. Oleh kerana ini kesalahan kedua, Morbidelli kena penalti turun 3 position. Kemudian pada race utama, dialah punca red flag bila dia crash dengan Alex Espargaro dan ada tumpahan minyak. Musuh tradisi zaman berzaman. Tapi skill Morbidelli ni tak boleh kita nak nafikan. Pada hujung-hujung race pada hari Ahad, hampir-hampir je dia nak rampas kedudukan podium ketiga tu daripada Marc Marquez. Pengeluar yang tak kurang gembira dia, tapi bolehlah kita kata kegembiraan dia sedang-sedang aja. Tak lain tak bukan ialah Honda. Selepas menang di Le Mans, Honda dapat pula podium kedua dekat sini, juga dengan Johann Zarco. Zarco cakap rasa dia cuma ialah dia jaga tayar belakang daripada habis terlalu awal. Memang itu masalah Honda dan Yamaha sekarang. Diorang kena jaga tayar belakang diorang daripada habis terlampau awal. Sama konsep dia dengan Fabio Quartararo tadi, nak save tayar belakang. Beza Johann Zarco dengan rider-rider Honda yang lain ialah dia adapt diri dia sendiri. Sejak dia sertai Suzuka 8 Hours pada musim yang lepas, dia macam dapat sesuatu. Dia kata mana-mana motor pun mesti akan ada masalah teknikal dia yang tersendiri. Sementara technical team nak solvekan masalah tu, rider lah yang kena cover kelemahan tu. Itu je caranya, sebab tak boleh solve benda tu dengan sekali petik jari je. Tapi rider, kalau dah ada mindset untuk adapt, dia boleh buat benda tu. Jadi bila tayar mula habis dan mula chatter pada Honda RCV tu, Johann Zarco terima je dengan tenang dan adjust riding style dia untuk cover benda masalah tu. Zarco cakap, bila masalah tu muncul masa race, kau boleh buat apa? Hadap je lah. Masalah chatter ni lah yang Joan Mir suruh Honda settlekan daripada dulu lagi. Sampailah sekarang ni pun masih minta benda yang sama. Joan Mir komplain kepada Honda untuk settlekan masalah yang cepat. Kalau dia nak tengok rider-rider dia boleh fight dekat depan balik. Jadi bila kita bandingkan Joan Mir dengan Zarco, nampaknya lebih jelas pendekatan Zarco tu lebih tepat. Tengoklah result dan juga performance antara dua rider tu. Jauh sangat beza dia. Sekali lagi juga, sebuah tim LCR Honda, tim satelit, berjaya bawa RCV tu ke atas podium. Bukannya tim factory. Mesej yang jelas yang menunjukkan tim factory tak semestinya menjalankan jentera-jentera diorang dengan lebih baik. Prestasi Honda pun sebenarnya kekal baik juga. Luca Marini misalnya muncul di Silverstone sebagai qualifier Honda yang teratas sekali. Honda nampaknya kena jaga Zarco betul-betul ni. Dia dah macam serasi dah dengan RCV tu. Percampuran emosi seterusnya yang kita nampak ialah pada kem KTM. Setelah race akhir-akhir sebelum ni dikepalai oleh Maverick Vinales, akhirnya Pedro Acosta kembali lead
di Silverstone. Race utama pada hari Ahad, Acosta finish pada kedudukan ke-6. Rasa-rasanya macam sepatutnya dia gembira lah. Dah lama dia tak ada kedudukan tinggi macam ni. Tapi Acosta dedahkan kali ni dia serius minta KTM betul-betul suruh settlekan masalah vibration yang diorang alami. Grip semua jentera KTM tu tak setara dengan pengeluar-pengeluar lain. Sangat jelas di Silverstone yang mempunyai tahap grip yang tak terlampau tinggi. Acosta kata dia frust bila dia brake gila-gila, lepas tu dia lepeh gila-gila, tapi sampai je straight, pengeluar lain tinggalkan KTM. Race dekat Silverstone ni, race macam nak habiskan minyak je. Sekasar itulah dia bagi tahu KTM dan suruh KTM cepatkan sikit settlekan masalah grip tayar belakang RC16. Jadi wartawan pun tanya, adakah kau ni akan tinggalkan KTM dengan lebih cepat? Tambahan pula dengan macam-macam ura-ura kabar angin, kau ni kena offer Honda lah, kena offer Team VR46 lah. Sekarang ni Acosta cakap dia akan hormati kontrak dan habiskan sampai hujung 2026. Tapi dia kata dia tak boleh sabar. Dia tak nak tengok career dia berlalu macam tu je. Duduk tepi, kalau motor tak boleh belah, relax. Dia tak nak. Itulah dia push KTM betul-betul kali ni untuk pastikan dia orang buat step yang lebih laju untuk selesaikan masalah grip pada tayar belakang jentera. Acosta percaya yang KTM sebenarnya ada kebolehan untuk menang dalam World Championship. Sebagai contoh, tengok je lah kelas Moto3 dan juga kelas Moto2. Tengok pula Motocross dan juga Supercross. Tak kurang juga Rally Dakar. KTM ada potensi untuk menang dalam perlumbaan-perlumbaan macam ni, dan step yang sama kena dibawa dalam kelas MotoGP untuk diorang menang pula dalam MotoGP. Jadi Acosta cakap cepat bawa step tu pergi MotoGP. Dia dah tak boleh sabar lagi untuk prestasi RC16 yang macam ni. Jadi kita boleh tengok ini sebenarnya memang perangai Acosta. Sama je macam tahun lepas bila KTM sebenarnya nak dia berada dalam Moto2 setahun lagi, tapi dia cakap dia nak pergi MotoGP terus. KTM tak nak bagi, dia pergi dengan orang lain. Akibatnya KTM terpaksa tendang Pol Espargaro lebih awal untuk bagi seat tu kepada Pedro Acosta. Hari ni nampak Pedro Acosta berkeras juga. Cuma isu lain. Sekarang ni isu performance jentera pula. Samaan antara kedua-dua isu ni ialah KTM kena ambil serius dua-dua. Acosta ni banyak yang intai, banyak yang pancing. Kalaulah dia tak berpuas hati dengan effort KTM untuk improve jentera MotoGP diorang, bila-bila masa je dia boleh angkat kaki dan pilih mana-mana offer yang dia nak. Kalau benda tu terjadi, KTM memang gigit jari. Dia dah develop Acosta daripada Red Bull Rookies, Moto3, Moto2, tiba-tiba dah naik MotoGP, terlepas kepada pengeluar lain, gigit jari. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita gunakan konsep Marquez dan konsep Zarco tadi, pada RC16 ni, dia adalah sebuah jentera yang telah dibuktikan boleh berada di atas podium oleh Maverick Vinales masa di Qatar. Nasib tak baik aja dia kena penalti pressure angin tayar. Jadi kalau Acosta sebenarnya betul-betul berpotensi, dia kena buat apa yang Zarco dan juga Marc Marquez buat pada jentera masing-masing. Kelemahan tu dia kena adapt, dan bila dah cuba macam-macam, bukan masalah motor sebenarnya, tapi masalah rider. Argument Acosta pun kuat juga di Silverstone ni. Semua keempat-empat biji KTM tak ada pun yang terlepas pergi ke qualifying tu. Betapa teruknya nasib diorang kali ni. Semuanya meranap. Maverick Vinales yang cemerlang selama ni pun nampak macam struggle dekat Silverstone. Daniel Bastianini ni lagilah teruk. Dia kata ini ialah race terburuk dalam kerjaya dia dalam MotoGP. Tak boleh bawa langsung. Gelak agaknya Ducati dengan Bastianini cakap macam ni. Struggle pula dengan KTM. Hari tu bukan main berdegar-degar lagi. Kata hang tera. Jadi kesimpulan yang sebetul-betulnya ialah sebiji macam apa yang bos Aprilia cakap tadi. Antara tim MotoGP dan juga rider macam perkahwinan sebiji. Kedua-dua pihak kena buat peranan masing-masing dan buat effort masing-masing. Acosta kenalah improve juga untuk try adapt dan cuba cover masalah jentera. Itulah nilai yang ada pada seorang world champion. Dia kena improve lah macam mana pun. Dan KTM dalam masa yang sama kena up dia orang punya effort untuk selesaikan masalah yang Acosta komplain. Kalau tak, swap je lah Acosta tu dengan Martin. Suruh Martin bawa KTM. Menarik betul pertembungan pelbagai jenis emosi di Silverstone ni. Apa jadi agaknya di race seterusnya? Kita jumpa di video seterusnya nanti.